Okey geng, ni berkali-kali aku dah bagi tahu. Ada customer tanya aku, dia beli barang dekat Shopee lah. Dia beli dekat Shopee harga RM70. Lepas tu dia tanya aku, barang ni original ke tak bang? Memang mu beli harga RM70. Memang confirm lah cak ayam geng. Kalau kita tengok harga yang ni, yang original harga 200 lebih, tengok harga RM70. Memang beza, tak payah tanya lah, memang confirm dah. Tengok yang pertama dulu harga. Kalau harga mahal, baru boleh tanya barang ni ori ke tak. Okey, nak tengok beza dia macam mana. Dah penat dah. Sebab kalau tanya satu-satu, aku nak reply satu-satu, penat geng. Aku ada kerja lain lagi. Jadi benda ni aku kongsi kongsi ilmu ni dekat set demo lah. Okey, jom kita tengok. Okey geng, tengok ni. Yang pertama sekali, nampak ni. Ni cak ayam Shopee. Yang ni original macam ni. Okey. Okey. Nampak compare sendiri yang kedua. Ni. Barcode dia pun nampak. Yang ni dia tulis Nagoya. Okey. Kalau yang original dia Nitera. Nampak. Lepas tu yang ni nampak ni. Kalau original dia tulis Nitera Okey. So, color dia nampak beza. Yang ni gelap, ni agak-agak purple. Okey, tu yang pertama, kotak lah. Yang pertama. Yang kedua dia dekat sini. Kalau ni dia color dia macam galvanized sikit. Yang ni dia color dia macam stainless steel sikit. Okey. Kita tengok kat sini, nampak? Lepas tu kita tengok. Yang ketiga kita tengok. Kalau yang NGK, okey, kita tengok sini. Tengok sini lah yang fake ni. NGK. Kalau yang cak ayam ni the bold. Ada juga yang seakan-akan dia tu yang original dia punya apa? Dia light je color dia, light sahaja, dia tak bold. Yang kedua, okey. Susah pula. Ni semua pakai yang BKR 7. Yang ini dia color dia punya bold, tetapi tulisan dia tak sharp. Lepas tu ada yang garisan putus-putus ni. Kalau original dia tak ada putus-putus. Dia walaupun dia tak nampak tu, okey ni, tapi dia tulisan dia perfect. Tak ada yang tu. Kalau ni, okey, nampak tu. Bintik putih-putih lah. Yang jalur ni dia nampak bintik putih. Lepas tu tulisan dia tak nampak kemas. Okey. Nampak? Color ni, ini, kotak ni, kotak dalam. Yang kedua. Yang ketiga, nampak ni kan. Dia punya tulisan. Yang keempat ini. Yang kelima, kita tengok pula. Color ni lebih kurang je. Yang ini lebih gelap. Yang ini lebih dia kilat. Tu yang kelima. Yang keenam, 6 perbezaan. Okey. Nampak tu. Yang ni dia terang ni dia punya iridium dia dalam tu. Dia punya tungsten tu warna kuning, dia macam copper biasa je. Dia bukannya iridium. Yang ni dia hitam sikit. Sebab tu orang kata hitam itu kualiti. 6 perbezaan. Lepas tu yang cak ayam ni, yang sini dia sharp je. 7 lah. Yang ni sharp je. Cantik je. Yang ni dia menggerutu tepi ni. 7 perbezaan yang cak ayam dengan yang Shopee Motorsport dengan yang original. Okey. Yang ni Zainal bin Ibrahim, yang ni Israel bin Yahudi. Ni. Okey. Dah dapat sesuatu, jangan tengok saja, share. Share dekat member, jangan bagi yang beli terkena. Ubah sikap tu. Sikap tu jangan nak murah je asal boleh je. Rosak sendiri mau ingat. Okey. Assalamualaikum.